Orang yang sedang berada di dalam kubur seolah-olah seperti orang yang sedang lemas di dalam laut, menunggu-nunggu doa daripada kaum keluarganya. Bila ada kaum keluarganya yang mendoakan bagi dia di alam barzakh, bagi mayat itu terasa lebih berharga daripada dapat dunia dan isinya. Kalau kita anak yang baik, selalulah berdoa untuk ibu bapa di alam barzakh. Kalau kita berkesempatan, ziarahlah kubur kerana Nabi suruh pergi. Kalau kita jauh tak apa, duduk beri salam, Assalamualaikum ya abi wa ummi, salam sejahtera atas kamu wahai bapa dan ibuku. Kemudian bacalah apa yang mudah dari Quran, bacalah. Kenapa kita baca Quran? Turun rahmat. Mudah-mudahan rahmat itu ditumpang sama ibu dan bapa. Lepas baca Quran, maka kita berdoa dan istighfar. Orang yang sedang berada di dalam kubur seolah-olah seperti orang yang sedang lemas di dalam laut, menunggu-nunggu doa daripada kaum keluarganya. Bila ada kaum keluarganya yang mendoakan bagi dia di alam barzakh, bagi mayat itu terasa lebih berharga daripada dapat dunia dan isinya. Kalau kita anak yang baik, selalulah berdoa untuk ibu bapa di alam barzakh. Kalau kita berkesempatan, ziarahlah kubur kerana Nabi suruh pergi. Kalau kita jauh tak apa, duduk beri salam, Assalamualaikum ya abi wa ummi, salam sejahtera atas kamu wahai bapa dan ibuku. Kemudian bacalah apa yang mudah dari Quran, bacalah. Kenapa kita baca Quran? Turun rahmat. Mudah-mudahan rahmat itu ditumpang sama ibu dan bapa. Lepas baca Quran, maka kita berdoa dan istighfar.